10 rahsia terbaru Mekamato musim 4. Nombor 1. Keluarga Mekamato turun-menurun sememangnya dikenali dengan ciri-ciri rambut hitam bercampur sedikit putih. Ini dilihat pada Toaba, Amato dan Boboiboy. Kemudian ada dua watak seakan-akan Amato, iaitu seekor monyet random daripada tengah-tengah hutan dengan sebiji kelapa berupa Mekabot, dan juga fanbot yang memakai rambut palsu untuk meniru idolanya Mekamato. Nombor 2. Advanced Mode Mekamato merupakan upgrade yang juga boleh diumpamakan seperti Boboiboy mencapai tahap kedua kuasa elementalnya. Kita tahu bahawa Boboiboy dan rakan-rakan boleh juga sampai ke tahap ketiga kuasa mereka. Maka, adakah Mekamato juga bakal mencapai satu lagi tahap yang lebih tinggi pada masa akan datang? Agak-agaknya, adakah Mekamato sudah pun di tahap tertinggi pada usianya yang sudah dewasa sekarang? Kita akan tahu perkara ini apabila Boboiboy dan Mekamato bertembung dalam crossover mereka yang entah bila akan berlaku satu hari nanti. Nombor 3. Dalam episod 4, Bula dan Billy dilihat menonton rancangan kartun Detektif Conan yang merupakan bayangan anime Detektif Conan daripada dunia kita yang sebenar. Dalam siri Boboiboy yang berlaku berpuluh tahun kemudian selepas cerita Mekamato, nampaknya kartun Detektif Conan masih lagi bersiaran dalam Boboiboy musim 3. Ini sama dengan dunia kita yang sebenar, di mana anime Detektif Conan yang mula bersiaran semenjak 30 tahun yang lalu sehingga kini masih belum lagi tamat. Nombor 4. Si penjahat utama Cubiko boleh menukarkan dirinya menjadi senjata tukul atau palu yang besar. Ini menjadikan Cubiko sebagai salah seorang daripada ramai sekali pengguna tukul dalam dunia Mekamato dan Boboiboy yang kita pernah lihat selama ini. Nombor 5. Dalam perlawanan akhir menentang Cubiko, kita lihat gandingan dua robot elemental api dan ais, iaitu Payapi dan Sejuku, yang sama-sama menyerang robot besar yang jahat itu. Ini sama dengan apa yang berlaku ke atas Reramos dalam Boboiboy Galaxy Windara, di mana Boboiboy Blaze dan Ice sama-sama menyerang penjahat serangga yang besar itu. Tema elemen panas dan sejuk inilah yang akan diketengahkan dalam arc Boboiboy seterusnya, bertajuk Baraju, dengan pertembungan besar antara dua elemen ini daripada pelbagai pihak yang berlainan. Nombor 6. Berbalik pada serangan ke atas Cubiko tadi, pihak ketiga yang juga menyerang Cubiko adalah robot Karok dengan serangan bunyi. Ini juga boleh diumpamakan dengan serangan pihak ketiga ke atas Reramos, iaitu Boboiboy Taufan, dengan serangan anginnya yang kuat, gelombang bunyi dan juga angin kencang yang datang daripada watak berwarna biru. Lebih kurang samalah, boleh dipadankan juga. Nombor 7. Mengapa dalam banyak-banyak robot bekas pesalah, pihak Monster memilih untuk menggabungkan Mekamato dengan robot Koncho? Ini menunjukkan signifikannya robot-robot tersebut sebagai robot pihak lawan pertama dalam siri animasi Mekamato yang muncul sejak episod pertama musim 1. Robot-robot ini telah melalui begitu banyak adventure bersama Mekamato dan rakan-rakan. Malah, banyak juga muncul saudara-saudara mereka daripada kaum yang sejenis seperti geng Konchozoku dan juga Koncho Rangers. Robot-robot Koncho juga rapat dengan anak Amato, iaitu Boboiboy sejak beliau kecil lagi hinggalah zaman remaja. Nombor 8. Walau bagaimanapun, robot pesalah penjara angkasa yang pertama sekali bertembung dan berlawan dengan Mekamato sebenarnya adalah robot Trocket dalam movie Mekamato yang berlaku sebelum episod 1 lagi. Maka, robot ini bersama dengan Suicho mempunyai signifikan yang sangat besar. Sebab itulah mereka diberi arc cerita mereka sendiri di sini, yang berakhir dengan kematian mereka apabila dipadam oleh Cubiko. Dan akhirnya,
bangkit hidup kembali hasil pemulihan data memori backup yang dibuat oleh Pian. Nombor 9. Tahukah anda apakah kepentingan topi robot janitor ini? Dalam keadaan nazak, janitor mencabut topinya dan menyerahkannya kepada Amato. Kematian janitor membuat Amato menitis air mata dan kemarahan diikuti dengan adegan power up yang berakhir dengan kekalahan penjahat utama. Dalam kisah anak Amato, Bobo Boy, dalam Bobo Boy movie pertama, perkara yang hampir sama berlaku. Kali ini, robot yang dirosakkan penjahat utama adalah Ochobot. Bobo Boy menangis kesedihan dan marah, diikuti dengan power up yang berakhir dengan kekalahan Borara. Bezanya, topi yang dicabut kali ini adalah topi hero manusia itu sendiri, iaitu topi Bobo Boy. Dan inilah kali pertama kita lihat kepala Bobo Boy tanpa topi, menyingkap rambut putihnya yang tersembunyi selama ini. Mekamoto pula sebenarnya diberi topi janitor, akan tetapi tidak dipakainya, dan pada penghujung episod kita nampak topi tersebut telah dikembalikan kepada tubuh janitor yang terbujur kaku. Sekiranya Amato memakai topi tersebut, pasti dia mirip Ash Ketchum daripada dunia Pokemon kerana topi merah putih mereka berdua sangat seiras. Mekamoto sendiri banyak persamaan dengan Ash, seorang menangkap dan mengumpul Pokemon dan menggunakan Pokédex. Manakala seorang lagi menangkap robot dan menggunakan mechanizer yang sama juga berwarna merah. Nombor 10. Dalam movie Mekamoto, identiti Maskmana adalah 3 orang ini, iaitu Asah, Aman dan Andy. Sepanjang movie tersebut, kita lihat Maskmana versi ini menggunakan pelbagai senjata unik dan canggih seperti pedang tenaga dan juga drone terbang. Sememangnya Maskmana di sini menggabungkan kepakaran silat Tok Sah, kepandaian Encik Aman dan pengaruh politik Datuk Andy. Manakala untuk siri Mekamoto, Maskmana yang baru adalah Mara. Antara teknologi baru yang digunakannya adalah kerusi roda yang boleh bertukar menjadi sut Maskmana yang dilengkapi dengan prostetik kaki yang membolehkan Mara untuk berjalan walaupun sudah lumpuh. Mask Mara juga dilengkapi dengan 2 jenis busur panah besar dan kecil yang boleh menembak beraneka jenis anak panah. Sesuai dengan kebolehan Mara yang sebelum ini sememangnya sudah pun mahir dalam memanah. Jangan lupa untuk menonton kesemua video-video yang kami hasilkan di sini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam video-video yang akan datang.